Beribu-ribu bat tentera menghentak padang perbarisan Simen dengan irama yang serentak menggegarkan bumi. Di atasnya, sorakan yang membelah langit bergema. Tetapi pandangan kerumunan besar itu tertumpu pada satu tempat di tengah padang perbarisan. Di sana, seorang pegawai wanita pertengahan umur berdiri, tidak berdaya, dipegang tangan dan kakinya oleh 4 pegawai lelaki bertubuh besar. Pangkat mejar di bahunya tidak mempunyai kuasa di pentas yang kejam ini. Di hadapannya, berdiri Kolonel Datuk Hisham bin Zainal, komander dan raja pangkalan itu. Senyuman kejam pemangsa di hadapan mangsanya terukir di bibirnya. Hisham memberi isyarat dan pembantunya menyerahkan segenggam berpuluh-puluh batang rokok yang diikat menjadi satu. Pak, dia menyalakan pemetik api dan ikatan rokok itu mula terbakar serentak seperti obor kecil. Asap yang pedas dan beracun naik, mencemari udara sekeliling. Dia menghampiri pegawai wanita itu sambil memegang ikatan rokok yang menyala. Kemudian dia mencengkam rambutnya dengan kasar dan menarik kepalanya ke belakang. Dia meletakkan ikatan rokok yang membara itu betul-betul di hadapan bibir wanita itu. Cis, asap samar naik dari bibirnya bersama bunyi kulit terbakar. Hisham menjerit seperti syaitan, cukup kuat untuk didengari oleh beribu-ribu askar. Buka mulut kau, betina tua macam musang ni. Aku akan ajar kau rasa Bridget Pegasus ni di mulut kau. Nah, cuba kau bakar balik. Sorakan gila meletus di kalangan askar yang memenuhi padang perbarisan, menandakan kata-katanya. Mereka menikmati hukuman awam yang mengerikan ini. Tetapi tepat pada saat itu, walaupun dalam kesakitan melampau, mata wanita itu tidak goyah sedikit pun. Sebaliknya, pandangan itu menjadi lebih dingin dan kukuh. Dia memusingkan badannya yang terpegang, mengumpul sisa kekuatan terakhirnya dan menekan kuat butang kedua seragam tempur di dadanya. Butang yang kelihatan biasa itu sebenarnya adalah peranti isyarat yang menyamar diperbuat daripada bahan khas, klik. Bunyi yang sangat halus yang tidak didengari oleh sesiapa, tetapi itu adalah isyarat senyap peringkat krisis nasional yang dihantar terus kepada Ketua Komander Tentera Malaysia. Mereka menyangka mereka menghina seekor mangsa yang tidak berdaya. Mereka silap. Mereka baru sahaja menyalakan sumbu bom atom. Pejabat Panglima Angkatan Tentera PAAT, Markas Angkatan Tentera Malaysia, waktu telah melepasi tengah malam, tetapi pemandangan malam Kuala Lumpur yang kelihatan di luar tingkap besar enggan tidur. Cahaya yang lebih terang dan dingin daripada mana-mana lampu memenuhi bahagian dalam pejabat PAT. Cahaya itu datang dari lampu meja di atas meja kayu besar di tengah bilik. Di hadapan meja, seorang wanita duduk. 4 bintang yang membuktikan kedudukannya sebagai orang nombor 1 dalam hierarki tentera Malaysia bersinar seperti berlian di bahunya. Jeneral Datuk Yasmin binti Mansor, Panglima Angkatan Tentera wanita pertama dalam sejarah tentera Malaysia dan legenda hidup. Tetapi di wajahnya, bayangan kesedihan yang mendalam memayungi, bukannya aura ketua komander yang menguasai seluruh tentera. Pandangannya tertumpu pada fail hitam di atas meja. Laporan rahsia besar, berlabel Pandora dengan nama kod merah. Ia adalah hasil siasatan rahsia yang dia jalankan melalui anak buahnya yang paling dipercayai sejak beberapa bulan lalu. Kandungan laporan itu menyedihkan. Bridget misi khas ke-7 Pegasus bertentangan dengan reputasi mereka sebagai unit elit. Mereka telah berubah menjadi sarang askar korup yang diketuai oleh Kolonel Datuk Hisham bin Zainal, Komander Brigade. Rasuah perolehan bekalan tentera dan penyelewengan personel adalah perkara biasa. Lebih teruk lagi, terdapat bukti mereka bersekongkol dengan Lieutenant General Datuk Choi bin Abdullah dari Agensi Industri Pertahanan menerima rasuah besar sebagai balasan untuk menerima senjata yang rosak. Masalahnya ialah akar umbi mereka terlalu dalam. Lieutenant General Choi telah membina kerajaan besarnya sendiri dengan menguasai projek perolehan senjata tentera selama 20 tahun yang lalu. Ramai jeneral di dalam tentera terikat di bawah wang dan pengaruhnya.
Hisham hanyalah ketua pelaksana yang paling ganas dan tamak, tergantung di hujung sarang labah-labah besar itu. Top, top. Bersama bunyi ketukan yang berhati-hati, Kolonel Kamal ketua staf peribadinya masuk membawa secawan teh panas. Panglima berehat sebentar. Yasmin tidak mengangkat kepalanya dan bertanya perlahan, Kolonel Kamal, jika bahagian tengah pokok telah riput, apa yang perlu kita lakukan? Kolonel Kamal teragak-agak seketika dengan soalan tiba-tiba itu dan kemudian menjawab, kita mesti memotong bahagian yang reput itu. Jika perlu, kita mungkin perlu menebang seluruh pokok. Memotong. Yasmin bergumam dan berdiri. Dia menghampiri tingkap, memandang pemandangan malam Kuala Lumpur. Masalahnya ialah kita tidak tahu sejauh mana reput itu. Dari luar, ia kelihatan seperti pokok gergasi yang sihat. Jika kita terburu-buru menghunus pisau, kita mungkin hanya memotong dahan yang sihat dan melepaskan badan utama raksasa itu. Choi itu adalah orang yang akan memotong beberapa kakinya sendiri tanpa teragak-agak untuk melarikan diri. Kolonel Kamal memahami niatnya dan mencadangkan dengan berhati-hati. Bagaimana jika kita menubuhkan pasukan siasatan khas bersama dengan polis tentera dan agensi keselamatan negara dengan kuasa Panglima? Iya. Berapa ramai di kalangan mereka yang tidak terperangkap dalam sarang labah-labah Choi? Yasmin membalas dengan dingin. Ini adalah masalah yang perlu diselesaikan secara senyap dan sangat tajam. Untuk menangkap labah-labah, kita mesti masuk terus ke pusat sarang labah-labah itu sendiri, menyamar sebagai mangsa. Wajah Kolonel Kamal menjadi pucat. Dia sedar apa yang difikirkan oleh ketuanya. Panglima, jangan. Itu bahaya. Jika sesuatu berlaku kepada Panglima, dia menanggalkan jaket seragamnya tanpa teragak-agak. Berat 4 bintang yang membebani bahunya hilang. Kemudian dia mengeluarkan sebuah kotak lama dari sudut almari. Di dalamnya terdapat seragam tempur mejar yang pudar dan usang yang kelihatan seperti berusia lebih 10 tahun. Pakaian yang masih mempunyai kesan latihan yang dia pakai kali terakhir di unit medan. Dia memakai seragam tempur lama itu dengan kebiasaan dan meletakkan papan nama lamanya yang tertera Yasmin dan pangkat meja di dadanya. Dia yang berdiri di hadapan cermin bukan lagi Jeneral Datuk Yasmin, orang nombor 1 dalam hierarki tentera Malaysia. Dia hanyalah seorang meja pertengahan umur yang biasa-biasa sahaja yang baru berpindah ke unit logistik. Dia mengikat rambutnya kemas dan memakai cermin mata bingkai tanduk di wajahnya tanpa solekan. Kini, pandangan matanya yang tajam disembunyikan dengan sempurna di sebalik kanta cermin mata yang biasa-biasa. Apabila dia keluar dari bilik rehat, Kolonel Kamal terdiam. Dia meragui seketika sama ada wanita di hadapannya adalah Panglima yang dia layani. Yasmin mengambil perintah penempatan biasa yang bertajuk Penilaian Keadaan Sokongan Logistik dan Pengurusan Brigade Pegasus dari mejanya. Semasa saya tiada, kamu ambil alih semua jadual rasmi. Laporkan kepada Perdana Menteri bahawa saya bercuti sebentar kerana masalah kesihatan. Tiada siapa walaupun Perdana Menteri yang boleh tahu ke mana saya pergi. Panglima, suara Kolonel Kamal bergetar. Yasmin menepuk bahunya perlahan. Jangan risau. Saya hanya pergi menangkap tikus. Tikus yang sangat besar dan sangat tamak. Begitulah dia meninggalkan semua kuasa dan kehormatannya di bilik itu dan keluar dari pejabat PAT secara senyap. Bunyi langkahnya di koridor bukan lagi bunyi kasut berkuasa seorang jeneral. Ia adalah bunyi langkah senyap seorang meja biasa yang tidak mendapat perhatian sesiapa. Maharaja wanita itu telah hilang. Kini, hanya tinggal seekor mangsa yang berjalan sendiri ke sarang singa. Pintu masuk Brigade Pegasus sibuk sejak pagi. Pelbagai jenis trak tentera menimbulkan debu keluar masuk pangkalan. Tetapi di sebalik suasana yang meriah itu, udara yang mengalir di seluruh pangkalan entah bagaimana terasa kotor dan gelap. Seolah-olah bukannya bau logam sejuk dari senjata yang digilap, bau besi berkarat dan minyak pelincir berbau busuk.
Sebuah jeep pentadbiran lama berhenti di hadapan pos kawalan. Orang yang keluar dari kereta itu ialah Yasmin. Dia memikul beg galas tentera yang besar di bahunya. Berat beg galas itu yang sudah lama tidak dirasakannya terasa janggal, tetapi pinggangnya tidak membongkok sedikit pun. Dia melihat sekeliling. Disiplin askar kelihatan kemas, tetapi mata mereka tiada semangat tentera yang sebenar. Mereka kelihatan seperti komponen mesin yang bergerak tanpa jiwa. Semasa dia berjalan ke bangunan ibu pejabat di mana pejabat Komander Brigade berada, ramai askar melintasinya. Pandangan mereka dipenuhi dengan kehinaan dan ejekan yang terang-terangan terhadap seorang wanita, apatah lagi seorang pegawai wanita tua, bukannya rasa ingin tahu terhadap pendatang baru yang asing. Dia dapat merasakan secara langsung bahawa di tempat ini, wanita hanyalah tontonan atau sasaran penghinaan, bukan rakan seperjuangan yang setara. Di hadapan pintu pejabat Komander Brigade, dia menarik nafas sebentar. Di dalam, bunyi bising beberapa lelaki bercakap dan ketawa bergema hingga ke koridor. Seolah-olah ia bukan pejabat komander tentera, tetapi sarang samseng tempatan. Tok, tok. Apabila dia mengetuk, suara yang jengkel kedengaran dari dalam. Siapa? Masuk. Yasmin membuka pintu dan melangkah masuk. Bilik itu dipenuhi asap rokok, bau minyak wangi yang menjijikkan dan bau peluh sehingga menyebabkan sakit kepala. Komander Brigade Kolonel Hisham bin Zainal duduk menyilangkan kaki di meja besar di tengah dengan sombong dan di sekelilingnya 4 pegawai bersandar di sofa dalam posisi sesuka hati. Mereka adalah 5 serangkai Pegasus, Cancer yang mengawal brigade itu. Yasmin melihat wajah mereka satu persatu, wajah yang hanya dilihatnya dalam gambar dalam laporan Komander Brigade Hisham. Walaupun berusia lewat 40 konan, badannya tegap tanpa lemak, tetapi matanya bukan mata komander yang cerdas, tetapi mata peniaga yang tamak. Di sebelahnya ialah Lieutenant Colonel Park, Ketua Operasi Lieutenant Colonel Lee, Ketua Logistik Meja O, Ketua Perjawatan dan Sarjan Meja Go, Pegawai Waran. Mereka semua adalah anjing setia Hisham dan Tiang yang menampung rasuah kerajaan ini. Yasmin menerima pandangan angkuh mereka secara langsung dan melapor diri dengan suara yang tidak bergetar sedikit pun. Lapor, Mejar Yasmin binti Mansor, ditugaskan untuk menilai keadaan sokongan logistik dan pengurusan Brigade Pegasus, melapor diri. Pegawai-pegawai lain ketawa terbahak-bahak mendengar kata-katanya. Hisham menghembus asap rokok panjang dan berkata dengan suara jengkel, "Kerja tak berguna." "Penilaian? Brigade Pegasus yang aku sendiri pimpin ni perlukan penilaian apa? Cukuplah main-main dengan dokumen dan belah senyap-senyap. Kenapa sibuk-sibuk nak hantar orang?" Dia memadam rokoknya di bekas abu rokok dan memberi isyarat kepada Yasmin. "Meja Yasmin, kan? Aku tahu apa tugas kau, tapi ini bukan tempat untuk makcik macam kau. Aku bagi kau meja di sudut gudang logistik. Duduk saja di situ, kira habuk. Jangan sibuk-sibuk campur tangan dalam urusan kami. Faham?" Ia adalah perintah dan pengabaian yang jelas. Tetapi tiada sebarang perubahan emosi di wajah Yasmin. Dia hanya memandang mereka dengan mata tenang di sebalik cermin mata bingkai tanduknya. "Faham, Tuan Komander Brigade. Saya akan patuhi arahan." Dengan sikapnya yang patuh, Hisham hilang minat dan melambai tangannya. "Dah, kau boleh keluar. Hilang selera aku tengok muka kau." Yasmin memberi tabik hormat secara senyap dan keluar dari pejabat Komander Brigade. Sebaik sahaja pintu ditutup, ketawa meletus lagi dari dalam. "Makcik tu macam tak tahu apa-apa kan? Mesti nak terkencing dengan karisma Komander Brigade. Orang macam tu nak buat penilaian apa? Mesti dia akan habiskan masa dan belah." Yasmin cuba mengabaikan kata-kata menghina yang datang dari belakangnya dan menuju ke pejabatnya. Tempat yang mereka tunjukkan kepadanya ialah sebuah gudang lama di sudut paling jauh bangunan ibu pejabat, paling jauh dari pejabat Komander Brigade. Hanya ada meja berdebu tanpa tingkap yang elok dan kerusi yang berderit. Ia adalah tekanan tanpa kata untuk dia duduk di situ secara senyap dan hilang.
Tetapi malangnya bagi mereka, Yasmin sama sekali tidak bercadang untuk hilang secara senyap-senyap. Sebaliknya, tempat itu adalah lokasi yang paling optimum baginya. Tempat persembunyian yang sempurna, di mana dia boleh memulakan siasatan tanpa pengawasan sesiapa. Dia meletakkan beg galas tenteranya dan mengelap meja berdebu itu dengan tangannya. Kemudian dia mengeluarkan buku nota dan mula mencatat setiap wajah 5 serangkai Pegasus yang dilihatnya di pejabat Komander Brigade, ciri-ciri mereka dan kata-kata yang mereka ucapkan tanpa meninggalkan satu pun. Kolonel Hisham, lelaki yang sangat sombong dan percaya pada keunggulan lelaki, tidak bertolak ansur dengan cabaran terhadap kuasanya. Kawalan yang kuat. Lieutenant Colonel Park, tangan kanan Hisham, licik dan cepat dalam menilai situasi. Kemungkinan besar arkitek utama rasuah. Lieutenant Colonel Lee, ketua logistik, pelaksana rasuah sebenar. Kelihatan tamak. Penanya tidak berhenti bergerak. Dia bukan hanya dipandu oleh emosi. Dia sedang menganalisis watak dan kelemahan jeneral musuh di tengah sarang musuh dan merangka strategi untuk masa depan. Ribut senyap Pegasus baru sahaja mendarat. 2 minggu berlalu sejak Yasmin berpindah ke pangkalan itu. Dia masih hantu di gudang sudut. Geng Hisham percaya dia sedang mengira habuk secara senyap mengikut kehendak mereka dan mereka telah melonggarkan kewaspadaan sepenuhnya. Mereka tidak menyedari sama sekali kewujudan lahar yang mendidih secara senyap di bawah kaki mereka. Keretakan itu bermula dari tempat yang tidak dijangka. Ia adalah mesyuarat operasi brigade untuk persediaan latihan gabungan peringkat kor yang akan datang. Yasmin tidak perlu hadir kerana dia bertanggungjawab untuk logistik, tetapi Hisham secara khusus mengarahkan dia untuk hadir untuk memalukannya. Niat keji untuk menunjukkan betapa bodoh dan tidak cekapnya makcik tentera lama itu di hadapan semua kaki tangan dengan terminologi taktikal dan pertempuran yang rumit. Bilik mesyuarat dipenuhi dengan ketegangan yang tegang. Peta operasi besar dan situasi pertempuran memenuhi dinding bilik mesyuarat dan semua pegawai kaki tangan utama brigade duduk di tempat mereka. Hisham mempengerusikan mesyuarat itu dengan megah. Matlamat latihan ini ialah mengandaikan pasukan mekanis musuh maya menembusi garisan pertahanan utama kita. Brigade Pegasus, kita akan menyerang rusuk musuh, memotong laluan bekalan mereka dan menghapuskan mereka. Dia menunjuk peta operasi dengan penunjuk laser dan mula menerangkan rancangan operasi yang dibuat oleh Lieutenant Colonel Park semalaman, seolah-olah dia sendiri yang menciptanya. Inti rancangan itu ialah taktik gerakan klasik, membahagikan pasukan utama brigade kepada 2, satu mengumpan musuh dari hadapan dan satu lagi memintas melalui kawasan gunung untuk menyerang belakang musuh. Macam mana? Sempurna kan? Ini adalah operasi yang aku sendiri rancang. Kalau ikut rancangan ni, musuh akan jadi tikus dalam perangkap, Hisham berkata dengan yakin. Kaki tangan bertepuk tangan dan menyanjung. Seolah-olah mereka telah membuat janji. Memang Tuan Komander Brigade, siapa yang berani fikirkan operasi berani macam ni? Rancangan yang sempurna. Musuh pasti akan lari lintang pukang. Mesyuarat itu berubah menjadi pentas pujian untuk Hisham. Tiada siapa yang berani mempersoalkan rancangannya. Tepat pada masa itu. Saya ada soalan. Yasmin yang duduk tanpa kehadiran di sudut paling belakang bilik mesyuarat mengangkat tangan secara senyap. Suaranya jelas dan tenang tetapi mempunyai kuasa untuk meredakan semua bunyi bising di bilik mesyuarat dengan serta-merta. Semua mata tertumpu kepadanya. Wajah Hisham menunjukkan ekspresi, "Siapa kau berani nak tanya soalan? Apa dia?" "Mejar Yasmin, apa yang kau tahu tentang operasi?" Yasmin mengabaikan sindirannya dan berdiri dari tempat duduknya. Dia membetulkan cermin mata bingkai tanduknya dan mengajukan soalan ke arah peta operasi. Suaranya setajam pisau. Soalan pertama. Tuan kata pasukan utama akan memintas melalui kawasan gunung. Adakah data peninjauan awal tentang kesukaran dan kebolehlaluan kawasan gunung itu telah diperoleh?
Setahu saya, kawasan itu mungkin mempunyai laluan yang terputus akibat hujan baru-baru ini yang boleh menyekat pergerakan pantas pasukan besar. Wajah Lieutenant Colonel Park, Ketua Operasi, mengeras sedikit dengan soalannya. Tunjukannya tepat. Yasmin tidak menunggu jawapannya dan mengajukan soalan kedua. Soalan kedua. Rancangan pertahanan untuk pasukan yang mengumpan musuh dari hadapan terlalu longgar. Musuh mempunyai kuasa tembakan dan mobiliti yang lebih baik daripada kita. Jika pasukan umpan runtuh terlalu awal, pasukan memintas akan terasing di tengah musuh, berisiko tinggi untuk dihapuskan. Apakah langkah berjaga-jaga untuk ini? Udara di bilik mesyuarat mula menjadi dingin. Kaki tangan tidak lagi ketawa. Soalannya bukan sekadar mencari kesalahan. Ia adalah kritikan yang menusuk tepat kelemahan paling kritikal rancangan operasi itu. Soalan terakhirnya menusuk ke jantung Hisham seperti belati. Soalan terakhir. Operasi ini berdasarkan andaian optimistik bahawa musuh akan bergerak mengikut kehendak pasukan kita. Jika komander musuh mengesan muslihat umpan kita dan sebaliknya menyerang hendap kawasan memintas, division kita akan dihapuskan. Saya belajar bahawa perang adalah permainan otak melawan musuh, di mana pertimbangan terhadap musuh dalam rancangan operasi ini. Wajah Hisham merah padam kerana marah. Dia telah dipermalukan dengan teruk oleh pegawai wanita tua yang dia hina di hadapan semua anak buahnya. Maruah peribadinya hancur berkecai. Dia bangun dari kerusi dan menumbuk meja. Bam, diam. Apa yang kau tahu tentang tentera budak logistik ni berani melawan rancangan aku, macam kutu buku yang hanya tahu teori. Dia menjerit. Hilang kawalan. Baik, kalau kau pandai sangat, buktikan sendiri. Aku dan kau akan bertarung sekarang dalam simulator war game. Aku akan ukir ke tulang kau apa itu pengalaman praktikal. Dia menunjuk ke arah peralatan simulasi arahan taktikal di sudut bilik mesyuarat. Itu adalah cabaran dan pengumuman hukuman awam. Dia bercadang untuk memijaknya dengan perbezaan kemahiran yang besar dan membuatnya membayar mahal kerana berani mencabar kuasanya. Kaki tangan menahan nafas. Hisham, walaupun perwatakannya menjijikkan, adalah salah seorang yang terbaik dalam kemahiran war game di kalangan kor. Sebaliknya, Yasmin adalah seorang pegawai wanita yang bertanggungjawab untuk logistik bekalan yang kelihatan tidak mempunyai pengalaman praktikal sama sekali. Semua orang menjangkakan kekalahan teruk Yasmin. Yasmin tidak teragak-agak sedikit pun. Dia menanggalkan cermin matanya dan meletakkannya di atas meja. Apabila cermin mata itu ditanggalkan, pandangan tajam dan mendalam seorang komander yang tersembunyi di sebalik rupa wanita pertengahan umur yang biasa terdedah. Baik, Tuan Komander Brigade. Saya terima cabaran itu. Tidak lama kemudian, Hisham dan Yasmin duduk di hadapan simulator war game, masing-masing mengambil bahagian biru dan merah. Skrin menunjukkan rupa bumi kawasan latihan dalam grafik 3D dan kedua-dua pihak diberikan pasukan brigade dengan syarat yang sama. Hisham menyerang dengan ganas dari awal. Mengikut rancangan operasinya, dia membahagikan pasukan utamanya. Satu menyerang terus ke pangkalan Yasmin dan satu lagi memintas dengan pasukan perisai untuk menyerang rusuknya. Ia adalah serangan tipikal yang menggunakan kekuatan dan kelajuan. Perempuan bodoh, dia takut dengan serangan aku. Dia lari. Hisham gembira dan mara lebih jauh. Pasukannya menembusi garisan pertahanan Yasmin dengan pantas. Kemenangan seolah-olah berada di hadapan mata. Tepat pada saat itu, senyuman dingin terukir di bibir Yasmin. Dia telah menutup pintu perangkap terakhir. Mula menembak. Dengan arahan perlahan itu, skrin dipenuhi dengan letupan. Koordinat yang telah dia tetapkan terlebih dahulu. Ia adalah pintu masuk sempit ke lembah, di mana pasukan utama Hisham dan pasukan memintasnya berkumpul pada kepekatan tertinggi. Hisham, yang dibutakan oleh kemenangan, telah berjalan sendiri ke dalam perangkap yang paling berbahaya. Bam, bam, letupan besar berlaku secara bersiri di skrin.
Pasukan perisai Hisham serta-merta bertukar menjadi timbunan besi terbakar dan pasukan infanterinya mengalami kerugian besar tidak dapat bergerak di dalam lembah sempit itu. Sebahagian besar pasukan utamanya telah lenyap dalam satu tembakan artileri. Tak mungkin. Wajah Hisham menjadi pucat lesi. Serangan balas Yasmin tidak berhenti di situ. Dia baru mula menggerakkan pasukan utamanya yang disimpan di belakang. Pasukannya mula mengepung dan memburu sisa-sisa pasukan Hisham yang panik dari semua arah. Situasi berakhir dalam masa kurang dari 30 minit. Mesej pasukan merah menang muncul dengan jelas di skrin. Pasukan Hisham dihapuskan. Pasukan Yasmin mengalami kerugian kecil. Kemenangan yang mutlak dan sempurna. Kesunyian yang menyesakkan berlaku di dalam bilik mesyuarat. Semua kaki tangan terdiam, melihat skrin dan Yasmin silih berganti. Siapa wanita ni sebenarnya? Itu bukan taktik yang boleh digunakan oleh mejar biasa. Itu adalah gerakan ahli strategi veteran yang telah memenangi banyak peperangan. Tangan Hisham menggeletar memegang tetikus. Dia hanya memandang skrin dengan kosong. Dia telah kalah. Dan di bidang yang paling dia yakini, dia telah dipermalukan dengan teruk di hadapan semua anak buahnya oleh lawan yang paling dia hina. Sesuatu putus di kepalanya. Di tempat maruah diri yang runtuh, kebencian yang marah dan niat membunuh mula mendidih seperti lahar. Dia membuat keputusan. Dia akan membuat wanita itu tidak berdaya, lebih kejam dan lebih teruk daripada Lieutenant Muda Hana yang dahulu. Pengakhiran bagi orang yang berani memalukan raja di kerajaannya hanya boleh menjadi kematian. Yasmin, hantu di gudang sudut, kini menjadi musuh awam. Hisham mengeluarkan arahan tidak rasmi kepada semua jabatan. Jangan beri sebarang kerjasama kepada mejar Yasmin. Jangan beri sebarang maklumat kepadanya. Asingkan dia sepenuhnya. Dia menjadi pulau yang sempurna apabila dia meminta dokumen dari pejabat pentadbiran, pegawai yang bertanggungjawab tiada di tempatnya. Apabila dia meminta sokongan kenderaan dari jabatan pengangkutan, semua kenderaan sedang dalam pembaikan. Di Dewan Makan, kawasan di sekeliling tempat duduknya sentiasa kosong dan apabila dia berjalan di koridor, semua orang mengelaknya seperti dia adalah serangga. Seluruh Brigade Pegasus telah memulakan pemulauan senyap besar-besaran terhadapnya. Bukan itu sahaja. Hisham mula melonggokkan tugas-tugas yang tidak bermakna dan memalukan kepadanya, yang memijak maruah dirinya sebagai seorang askar. Dia terpaksa menyalin secara manual nombor siri semua pemadam api di pangkalan itu, tugas yang biasanya dilakukan oleh Lieutenant Muda yang baru. Ia melibatkan beribu-ribu senjata. Apabila dia selesai bekerja semalaman, arahan dikeluarkan keesokan harinya untuk mengira inventori semua tali but tempur di gudang. Mengira butang seragam, mengelap karat pada kotak peluru. Ini bukan untuk melemahkannya secara fizikal. Ia adalah perang psikologi yang kejam untuk mematahkan semangat dan maruah dirinya sebagai pegawai dan sebagai seorang askar dan membuatnya runtuh sendiri. Hisham dan anak buahnya gembira melihat dia menderita dan kecewa. Mereka mengejeknya setiap malam semasa minum arak. Ekspresi makcik tu hari ini memang seronok. Tak lama lagi dia akan menangis dan merayu nak balik rumah. Dia akan belajar mahal harga melawan komander brigade. Tetapi mereka tidak tahu. Gangguan keji mereka sebaliknya menjadi kunci yang membuka pintu rahsia yang mereka cuba sembunyikan daripada Yasmin. Terutamanya, tugas inventori yang tidak berkesudahan di gudang senjata dan bekalan memberi dia peluang terbaik untuk melihat Achilles heel Hisham yang paling kritikal. Pada waktu siang, dia berpura-pura mengira nombor yang tidak bermakna di bawah pengawasan askar, tetapi pada waktu malam dia menyelinap ke gudang semula dan memulakan siasatan sebenar. Dia segera menemui sesuatu yang aneh. Beratus-ratus rifle K2C1 model terkini yang sepatutnya dibekalkan baru-baru ini mengikut dokumen sebenarnya digantikan dengan rifle K2 model lama yang berkarat dan komponennya usang. Jaket kalis peluru adalah model lama dengan fungsi perlindungan yang sangat rendah dan kebanyakan alat penglihatan malam tidak berfungsi.
Seseorang telah menyeludup keluar peralatan terkini di tengah jalan dan menggantikannya dengan peralatan lama yang hampir dilupuskan. Ini adalah masalah yang jauh lebih serius daripada penyelewengan bekalan tentera biasa. Ini adalah tindakan pengkhianatan yang jelas yang mempertaruhkan nyawa askar yang akan berperang. Kemarahan memenuhi kepala Yasmin, tetapi dia tidak hilang ketenangan. Dia menggali lebih dalam siasatan. Dia mula mengesan laluan senjata yang rosak ini. Dan akhirnya, dia menemui satu nama di hujung semua dokumen. Samjin Defence, syarikat industri pertahanan yang berkembang pesat yang membekalkan sejumlah besar senjata kepada tentera sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Dan ia adalah rahsia umum bahawa pelindung tidak rasmi dan sasaran lobi terbesar syarikat itu ialah Lieutenant General Choi dari Agensi Industri Pertahanan. Kepingan teka-teki disatukan. Choi menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan kontrak bekalan kepada Samjin Defence. Samjin Defence mendapat keuntungan dengan membekalkan senjata yang rosak dan Hisham, Komander Unit Barisan Hadapan, menerima rasuah besar sebagai balasan untuk menutup mata terhadap barangan yang rosak itu. Segi tiga rasuah besar, hubungan simbiotik telah lengkap. Kini, apa yang dia perlukan hanyalah bukti penting untuk membuktikan urusan mereka, bukti aliran wang. Dia mula mencari cara untuk mengakses pejabat peribadi Hisham dan rekod kewangannya. Tetapi itu hampir mustahil. Pejabat Komander Brigade dikawal 24 jam sehari dan maklumat peribadinya dilindungi dengan ketat. Peluang itu datang dari tempat yang tidak dijangka. Untuk menunjukkan kuasanya, Hisham menuju ke padang golf berhampiran pangkalan dengan kaki tangannya pada hujung minggu. Yasmin tidak melepaskan peluang itu. Dia mencipta alasan yang baik untuk pemeriksaan kemudahan khas hujung minggu dan kekal di pangkalan. Apabila malam tiba, dia menukar pakaian hitam dan menuju ke pejabat Commander Brigade. Dia menggunakan kemahiran yang dia pelajari semasa mengendalikan sistem keselamatan canggih sebagai Panglima Angkatan Tentera untuk melumpuhkan sistem penggera buat sementara waktu. Creak, dia berjaya membuka pintu tanpa bunyi dan masuk. Bahagian dalam pejabat Komander Brigade dipenuhi dengan bau keangkuhan dan ketamakan sama seperti siang hari. Dia terus menuju ke meja Hisham. Hisham bukan jenis yang meninggalkan dokumen di atas meja. Perkara penting pasti disimpan dalam peti besi rahsia. Yasmin mengimbas bilik itu. Dan akhirnya, dia menemui peti besi yang tersembunyi di belakang bendera Brigade Pegasus besar yang tergantung di dinding. Tiba-tiba, sesuatu terlintas di fikirannya. Pegasus, kuda bersayap dalam mitologi Yunani. Hisham menganggap dirinya sebagai pemilik Pegasus. Kalau begitu, dia dengan berhati-hati memasukkan nombor pada pad kekunci peti besi itu. Ia adalah gabungan nombor kod tentera yang mewakili nama wira yang menjinakkan Pegasus dalam mitologi, Bellerophon dan tarikh lahirnya sendiri. Klik. Dengan bunyi yang tumpul, pintu peti besi terbuka. Anggapannya tepat. Di dalam peti besi, terdapat beberapa timbunan wang tunai, beberapa buku akaun bank dan satu USB kecil. Dia tahu secara naluri, semuanya ada dalam USB itu. Dia menggunakan peranti replikasi kecil yang dibawanya untuk menyalin keseluruhan kandungan USB itu. Beberapa minit berlalu dan penyalinan selesai. Dia mengembalikan semuanya ke keadaan asal tanpa meninggalkan jejak dan keluar dari pejabat Komander Brigade. Kembali ke pejabat gudangnya, dia menyambungkan USB yang disalin itu ke komputer ribanya dengan tangan yang bergetar. Fail-fail di dalamnya mengandungi segala-galanya yang dia cari. Email rahsia yang dipertukarkan antara Choi dan Hisham. Rekod akaun bank rasuah yang telah dipindahkan. Fail bukti yang memalsukan laporan ujian senjata yang rosak. Kotak Pandora jenayah besar telah dibuka di hadapan matanya. Kini, semua bukti telah diperoleh. Dengan fail ini, dia boleh menjatuhkan Choi dan Hisham serentak. Tetapi, dia tidak bertindak terburu-buru. Dia tahu siapa Hisham.
Apabila terdesak, dia akan melawan dengan cara yang paling keji dan kejam yang dapat dibayangkan. Dia menunggu saat dia akan melompat sendiri ke dalam lubang kehancuran. Beberapa hari kemudian, Hisham menyedari peti besinya telah dibuka. Walaupun tiada bukti langsung, naluri haiwannya merasakan sesuatu yang salah. Kecurigaannya tertuju kepada seorang sahaja, Yasmin. Dia yakin wanita itu telah mengetahui segala-galanya. Diliputi ketakutan dan kemarahan, dia hilang kewarasan. Dia memutuskan untuk menyerang dahulu sebelum siasatan bermula. Cara untuk menetralkan bukti di tangan wanita itu dengan memalukannya secara sosial dan fizikal dengan sempurna, iaitu melabelnya sebagai mata-mata dan pelacur yang tidak boleh dicuci di hadapan semua orang. Dia memanggil anak buahnya dan mula merancang drama balas dendam yang paling kejam dan memalukan dalam sejarah. Pentas yang dipilih ialah perhimpunan pagi di mana seluruh anggota Brigade berkumpul. Ikatan rokok dipilih sebagai alat balas dendamnya. Kolonel Hisham naik ke podium. Wajahnya lebih pucat daripada biasa, tetapi matanya bersinar dengan kegilaan. Dia mencapai mikrofon dan menjerit dengan suara yang bergema di seluruh padang perbarisan. Hari ini, sebagai komander brigade, saya mesti memberitahu seluruh tentera tentang fakta yang sangat memalukan dan marah. Suaranya dipenuhi dengan kemarahan yang dilebih-lebihkan, seperti seorang pelakon. Telah didapati bahawa ada pengkhianat yang memakai seragam suci kita dan mengkhianati negara bersembunyi di dalam unit kita. Mata-mata kotor yang menjual rahsia tentera kepada musuh dan menjual tubuhnya sebagai balasan untuk lobi. Perkataan mata-mata membuatkan seluruh padang perbarisan gempar. Askar-askar memandang wajah satu sama lain dengan tidak percaya. Hisham menikmati reaksi mereka, berhenti seketika dan kemudian menjerit lagi. Kau mesti tertanya-tanya siapa pengkhianat yang tidak tahu malu itu. Dia adalah Mejar Yasmin, yang menyusup ke brigade kita dengan alasan penilaian sokongan logistik. Semua pandangan askar serentak tertumpu ke arah Yasmin yang berdiri di satu sisi barisan. Yasmin memandang podium tanpa gentar dengan poster yang kukuh. Ia datang, dia telah menjangkakan segala-galanya. Inilah cara tikus yang terdesak melawan buat kali terakhir. Atas isyarat Hisham, 4 anjing setianya Lieutenant Colonel Park, Lieutenant Colonel Lee, Major Oh dan Sarjan Major Goh berlari keluar dari barisan seolah-olah telah menunggu. Mereka menyerbu ke arah Yasmin seperti sekumpulan dubuk kelaparan, mencengkam lengan dan kakinya dengan kasar. Lepaskan! Yasmin melawan, tetapi dia tidak dapat menahan kekuatan 4 lelaki yang tegap. Dia diseret tanpa daya ke tengah padang perbarisan di hadapan podium. Cermin matanya jatuh ke lantai dan pecah. Pandangan matanya yang dingin dan berwibawa, yang tersembunyi di belakang cermin mata, terdedah kepada semua askar buat kali pertama, tetapi tiada siapa yang menyedarinya dalam suasana gila ini. Dia mengeluarkan beberapa bungkus rokok, bukan sekadar sebungkus, dan menggenggam berpuluh-puluh batang rokok di tangannya. Dan seolah-olah dia sedang melakukan upacara suci, dia perlahan-lahan menyalakan pemeti api dan membakar keseluruhan ikatan rokok itu. Pak, berpuluh-puluh api rokok bergabung, menyala seperti obor kecil yang berapi-api. Asap yang pedas dan beracun menyelubungi wajahnya. Pada mulanya, askar-askar di sekeliling terkejut, tetapi kegilaan Hisham dan label mata-mata mula melumpuhkan kewarasan mereka. Psikologi massa mula berfungsi. Apabila beberapa orang menjerit, seluruh padang perbarisan dipenuhi dengan sorakan gila. Bunuh pengkhianat, bakar betina tu. Hisham tersenyum puas, memegang ikatan rokok yang menyala dan menghampiri Yasmin. Dia mencengkam rambutnya dengan kasar dan menarik kepalanya ke belakang. Bibirnya terdedah tanpa pertahanan. Dia meletakkan ikatan rokok yang membara itu betul-betul di hadapan bibirnya. Cis. Bunyi kulit terbakar dan kesakitan yang tidak tertahankan menembusi seluruh badannya. Hisham menjerit seperti syaitan, cukup kuat untuk didengari oleh beribu-ribu askar.
Buka mulut kau, betina tua macam musang ni. Aku akan ajar kau rasa Brigade Pegasus ni di mulut kau. Nah, cuba kau bakar balik. Sorakan gila dan ketawa meletus di kalangan askar yang memenuhi padang perbarisan menandakan kata-katanya. Mereka menikmati hukuman awam yang mengerikan ini. Ini bukan lagi tentera. Ia adalah rumah gila yang besar dan dataran zaman pertengahan di mana pemburuan ahli sihir sedang berlaku. Yasmin mengetap bibirnya untuk tidak menjerit. Kehinaan dan rasa malu sebagai seorang askar dan sebagai seorang wanita merobek jantungnya lebih sakit daripada kesakitan bibirnya yang terbakar. Air mata hangat mengalir dari matanya. Ia bukan kerana kesakitan. Ia adalah air mata kemarahan atas hakikat bahawa kehormatan tentera Malaysia, segala-galanya yang dia perjuangkan sepanjang hayatnya, dicemari oleh orang gila di hadapannya. Tetapi dia tidak runtuh. Untuk saat ini, dia telah merancang segala-galanya. Walaupun dalam kesakitan yang melampau, fikirannya sedingin ais. Dia memusingkan badannya yang terpegang, mengumpul sisa kekuatan terakhirnya dan menekan kuat butang kedua seragam tempur di dadanya. Butang yang kelihatan biasa itu sebenarnya adalah peranti isyarat kecemasan peringkat tertinggi yang mengancam keselamatan negara bagi Ketua Panglima Angkatan Tentera. Klik, bunyi yang sangat halus yang tidak didengari oleh sesiapa. Tetapi itu adalah isyarat senyap peringkat krisis nasional yang dihantar terus kepada Ketua Komander Tentera Malaysia. Bersama maklumat lokasinya, perakam suara ultra miniatur yang terpasang di butang itu menghantar secara masa nyata semua bunyi saat itu, jeritan Hisham, ketawa gila askar dan rintihan tertahan dirinya sendiri terus ke pejabat peribadi Ketua Panglima. Hisham tidak tahu bahawa dia kini sedang mengisytiharkan perang terhadap seluruh negara Malaysia. Dia tersalah anggap dia telah mencapai kemenangan yang sempurna. Dia berbisik di telinga Yasmin dengan suara yang hanya boleh didengarnya. Sekarang bukti kau tak ada gunanya. Kau dah dicap sebagai mata-mata pelacur di seluruh tentera. Kau akan mereput di penjara seumur hidup atau mati di tangan aku sebelum itu. Dia mencampakkan ikatan rokok itu ke lantai dan memijaknya dengan bat tenteranya. Dan kemudian dia mengarahkan anak buahnya. Seret dia ke penjara bawah tanah. Aku sendiri akan mulakan soal siasat khas. 4 pegawai itu mula menyeretnya lagi. Dia tidak melawan. Tubuhnya yang terkulai diseret di atas padang perbarisan. Askar-askar mencemuhnya. Dan ada yang meludah. Dia menerima semua penghinaan itu dengan seluruh badannya dan berkata di dalam hati, "Ketawalah, ketawa sepuas-puasnya, kamu semua ulat, kerana ketawa kamu akan menjadi lagu pengebumian kamu tidak lama lagi." Mereka menyangka mereka menghina seekor mangsa yang tidak berdaya. Mereka silap, mereka baru sahaja menggali kubur mereka sendiri dengan tangan mereka sendiri dan mendirikan batu nisan di atasnya. Sekarang, tiba masanya guruh yang paling menakutkan dari langit akan melanda kepala mereka. Nama penghakiman itu ialah Yasmin. Beberapa hari berlalu sejak Yasmin dipenjarakan di penjara bawah tanah. Brigade Pegasus seolah-olah telah kembali normal. Askar-askar cuba melupakan kegilaan pagi itu dan kisah mejar mata-mata pelacur hanya menjadi cerita pedas di tempat minum arak. Hisham dan anak buahnya percaya mereka telah mencapai kemenangan yang sempurna. Mereka minum toast untuk masa depan mereka yang gemilang. Dan akhirnya, peluang seumur hidup datang kepada Hisham. Perintah rasmi dari Kementerian Pertahanan telah dikeluarkan. Jeneral Datuk Yasmin, bekas Panglima Angkatan Tentera, akan meletak jawatan secara tiba-tiba atas masalah kesihatan dan akan ada rombakan besar-besaran di kalangan kepimpinan tentera. Dan penerima manfaat terbesar daripada rombakan itu ialah Hisham. Kenaikan pangkatnya kepada Brigadier Jeneral telah disahkan dan pada masa yang sama, dia akan dipindahkan ke jawatan penting Timbalan Ketua Staf Operasi di Ibu Pejabat Tentera Darat. Semua ini adalah hasil pengaruh Lieutenant General Choi yang berada di belakangnya.
Setelah duri dalam mata Yasmin hilang, Choi memulakan operasi untuk menempatkan orang-orangnya di jawatan utama tentera. Kenaikan pangkat Hisham adalah tembakan isyarat untuk itu. Lebih dramatik, diputuskan bahawa majlis kenaikan pangkat Jeneral Hisham dan upacara perasmian Panglima Angkatan Tentera yang baru akan diadakan bersama untuk menaikkan moral tentera dan memulakan permulaan baru. Ia adalah acara yang belum pernah berlaku dalam sejarah tentera. Tempatnya ialah Dewan Besar Kem Kementah, jantung tentera. Perdana Menteri, orang-orang tertinggi kerajaan dan semua jeneral tentera akan berkumpul di satu tempat pesta bintang yang sebenar. Hisham gila mendengar berita itu. Dia fikir ini adalah peluang yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Sama seperti dia menghukum Yasmin secara terbuka di hadapan beribu-ribu askar, dia kini mahu membuktikan kebangkitannya yang gemilang di hadapan semua kepimpinan tertinggi tentera. Pagi hari acara, Dewan Besar Kem Kementah bersinar terang dengan cahaya keemasan yang dipancarkan oleh beratus-ratus bintang. Seragam jeneral yang baru diseterika, isteri-isteri yang memakai gaun glamour dan denyaran kamera yang tidak henti-henti menjadikan tempat itu kelihatan seperti majlis sosial yang besar, bukan acara ketenteraan. Hisham berada di tengah-tengah semua perhatian. Dia memakai seragam Brigadier General yang dibuat khas untuk hari itu dengan satu bintang berkilauan di bahunya. Wajahnya bersinar dengan keangkuhan dan kebanggaan. Dia berjabat tangan dengan General yang datang untuk mengucapkan tahniah, bertindak seolah-olah dia adalah penguasa dunia. 4 serangkai Pegasus yang setia juga berpakaian seragam yang kemas menikmati kemuliaan tuan mereka. Tahniah, General Hisham. Memang kamu orang yang hebat untuk tentera. Akhirnya orang yang betul dapat bintang. Pimpinlah tentera kita dengan baik di masa depan. Semua sanjungan dan pujian membanjiri telinganya. Dia kelihatan seperti wira yang akan memimpin masa depan tentera, bukan binatang yang membakar bibir wanita dengan api rokok beberapa hari yang lalu. Dia duduk di kerusi barisan hadapan di mana namanya tertera. Di sebelahnya, penaung setianya, Lieutenant General Choi, duduk dengan senyuman puas. Choi berbisik, menepuk bahu Hisham. Ini baru permulaan, General Hisham. Matlamat aku adalah untuk menaikkan engkau ke jawatan Panglima Angkatan Tentera. Jadi teruskan seperti sekarang. Jangan risau, Tuan. Saya akan lakukan apa sahaja kerja kotor untuk Tuan. Kedua-dua mereka bertukar senyuman rahsia, menjanjikan masa depan yang keji. Tidak lama kemudian, Dewan disusun dan juruacara, jurucakap Kementerian Pertahanan naik ke podium. Acara rasmi akhirnya bermula. Selepas lagu kebangsaan dan ucapan daripada Menteri Pertahanan, semuanya berjalan lancar dan sangat glamour. Hisham duduk dengan postur yang kukuh menunggu saat kemuliaan namanya diumumkan, jantungnya berdebar-debar dengan jangkaan. Dia menutup mata dan teringat peristiwa di penjara bawah tanah beberapa hari yang lalu. Dia mengganggu Yasmin setiap malam di bawah nama soal siasat. Daripada bertanya tentang bukti, dia melontarkan segala macam penghinaan seksual dan lisan kepadanya. Dia mahu melihat dia berputus asa dan runtuh, tetapi dia tidak pernah runtuh. Dia tidak berkata apa-apa dengan bibirnya yang koyak, hanya merenungnya dengan mata penuh kehinaan. Pandangan itu sekali lagi menggugat maruah dirinya dan dia membalasnya dengan lebih kejam. Sekarang dia pasti menangis darah di lantai penjara yang dingin mendengar berita kenaikan pangkat jeneral aku. Dia berfikir begitu dan berasa puas. Akhirnya ucapan Menteri Pertahanan berakhir dan juruacara menjerit dengan suara yang lantang. Seterusnya kita akan menyaksikan upacara pelaporan dan penganugerahan kenaikan pangkat kepada salah seorang wira hari ini, Brigadier General Hisham. Mari kita berikan tepukan gemuruh. Tepukan seperti guruh memenuhi dewan. Hisham tersenyum lebar, bangun dari tempat duduknya dan berjalan ke arah podium. Langkahnya ringan dan bangga, seolah-olah dia berjalan di atas awan. Dia berdiri di tengah podium,
memberikan tabik hormat yang paling tegas dan terbaik kepada Perdana Menteri, Menteri Pertahanan dan beratus-ratus bintang di Dewan. Saya menerima kenaikan pangkat. Saya melapor diri. Itu adalah saat terbaik dalam hidupnya. Upacara penganugerahan kenaikan pangkat selesai dan kini hanya tinggal acara terakhir, upacara perasmian Panglima Angkatan Tentera yang baru. Kerana peletakan jawatan Panglima Angkatan Tentera yang tiba-tiba, Panglima baru dirahsiakan sepenuhnya di kalangan tentera. Semua orang menahan nafas, menanti siapa yang akan mengambil kedudukan orang nombor 1 dalam hierarki tentera. Juruacara mengambil mikrofon sekali lagi. Suaranya dipenuhi ketegangan dan keterujaan yang belum pernah ada. Sekarang, kita mempersilakan pemimpin baru yang akan bertanggungjawab ke atas pertahanan negara Malaysia. Panglima Angkatan Tentera yang baru. Kalima Angkatan Tentera yang baru. Kalima Angkatan Tentera yang baru. Malima Angkatan Tentera yang baru. Panglima telah memimpin Operasi Pandora yang telah menghapuskan rantaian rasuah paling busuk di dalam tentera secara rahsia sejak beberapa minggu lalu dan hari ini beliau berdiri di pentas ini setelah menamatkan misi agung itu. Operasi Pandora. Wajah Hisham dan Choi mengeras seketika. Itu adalah nama operasi yang mereka tidak pernah dengar. Firasat yang tidak menyenangkan melintas tulang belakang mereka seperti ular. Juruacara mengabaikan mereka dan menjerit sekuat hati. Ketibaan Panglima Angkatan Tentera Malaysia yang baru. Fanfare yang hebat bergema dan pintu utama Dewan yang besar perlahan-lahan, sangat perlahan, terbuka. Semua mata tertumpu ke pintu itu. Hisham juga memandang pintu itu dengan mata penuh jangkaan, ingin tahu wajah siapa yang akan muncul. Pintu terbuka luas dan seseorang berdiri di ambang pintu menghadap cahaya belakang. Pada mulanya, ia hanya kelihatan sebagai siluet hitam. Tetapi apabila orang itu perlahan-lahan, selangkah demi selangkah, berjalan masuk ke dalam dewan, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Orang yang berdiri di sana bukan lelaki. Ia wanita. Dan di bahu wanita itu, 4 bintang yang tidak boleh dipandang rendah oleh sesiapa, bersinar lebih terang daripada berlian. Apabila dia akhirnya melangkah ke dalam cahaya dan wajahnya terdedah, dunia Hisham terhenti. Anak matanya bergetar dengan kuat, seolah-olah dilanda gempa bumi. Mulutnya ternganga bodoh dan dagunya terasa jatuh ke lantai. Orang yang berdiri di sana ialah wanita yang dia penjarakan di penjara bawah tanah, yang dia bakar bibirnya dengan api rokok, yang dia hina dengan segala macam kata-kata kotor, mata-mata pelacur, musang tua, hantu gudang sudut Yasmin. Masa berhenti. Tidak. Sekurang-kurangnya masa untuk Hisham, Choi dan 5 serangkai Pegasus yang lain telah terhenti sepenuhnya. Fanfare yang megah yang memenuhi dewan, keluhan perlahan yang diucapkan oleh beratus-ratus hadirin tidak kedengaran di telinga mereka. Dalam fikiran mereka hanya terdapat satu imej satu-satunya orang yang berjalan perlahan tetapi berat dari pintu dewan ke arah podium. Yasmin. Wanita yang sepatutnya mati. Wanita yang sepatutnya meronta-ronta dalam keputusasaan di lantai penjara yang dingin. Wanita yang akan dicatatkan sebagai nama paling memalukan dalam sejarah tentera. Tepat wanita itu kini memakai 4 bintang yang tidak boleh dipandang rendah oleh sesiapa di bahunya, berdiri di puncak tertinggi tentera negara ini dan berjalan ke arah mereka. Dia tidak lagi memakai seragam tempur mejar yang lama dan pudar. Seragam jeneral serba putih yang baru disetrika sangat sesuai dengan badannya dan 4 bintang di bahunya menyerap semua lampu dewan, bersinar seperti matahari yang memancarkan cahaya sendiri. Parut samar di sudut bibirnya akibat penyiksaan beberapa hari yang lalu tidak mencacatkan kecantikannya. Sebaliknya, ia menambahkan aura dingin dan berbahaya kepadanya, seperti tanda kehormatan pahlawan wanita yang kembali dari neraka. Bunyi langkahnya bergema di seluruh dewan. Tok, tok, tok.
Itu bukan bunyi tumit tinggi. Setiap langkah yang diambilnya adalah langkah seorang dewi keadilan yang sedang menghakimi dan memotong nyawa orang-orang yang korup yang sedang menjatuhkan hukuman mati. Jeneral-jeneral memberi laluan, memberikan tabik hormat semasa dia berjalan. Dia menerima tabik hormat mereka dan terus berjalan ke arah podium tanpa pandangan yang goyah. Matanya melintasi Hisham yang terpaku di podium dan berhenti tepat di mata Lieutenant General Choi yang duduk di belakangnya. Pertukaran pandangan yang singkat itu. Choi sedar pada saat itu bahawa dia tidak memasang sarang labah-labah tetapi telah mengganggu sarang naga besar. Ekspresi di wajahnya hilang buat kali pertama. Hisham masih menafikan realiti. Ini mimpi. Ini mimpi ngeri yang mengerikan. Ada yang salah. Dia menggosok matanya. Tetapi apabila dia membukanya semula, Yasmin masih di sana. Dia kini berada betul-betul di hadapan podium. Ta tabik. Slogan tabik hormat yang terkejut meletus dari mulut seseorang. Barulah semua askar di dalam dewan yang sedar kembali, berdiri serentak dan memberi tabik hormat kepada Panglima Angkatan Tentera yang baru, kecuali Hisham. Dia berdiri kaku, seolah-olah dia telah lupa cara untuk memberi tabik hormat. Yasmin naik ke podium. Dia memberi hormat kepada Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan terlebih dahulu, kemudian perlahan-lahan berpaling dan berdiri di hadapan mikrofon. Dan dia memandang Hisham yang berdiri betul-betul di sebelahnya. Dua pasang mata bertemu di udara. Hisham melihat pengakhirannya dalam anak mata Yasmin. Di situ tiada kemarahan atau kebencian. Hanya kehinaan yang dingin dan tanpa emosi, seolah-olah dia sedang melihat seekor serangga. Brigadier General Hisham. Nama dan pangkat barunya dipanggil dari mulutnya. Suaranya bergema di seluruh dewan melalui mikrofon. Kau tak bagi tabik hormat. Atas satu ayat perlahan itu, badan Hisham bertindak balas seperti mesin. Dia mengangkat tangannya tanpa sedar dan meletakkannya di pelipisnya. Tabik hormat paling memalukan dan paling menakutkan dalam hidupnya. Yasmin mengalihkan pandangannya daripadanya dan berpaling ke arah orang ramai. Pandangannya perlahan-lahan menyapu ke atas 4 lelaki Pegasus yang duduk di tempat duduk tetamu. Park, Lee, Oh, Go. Wajah mereka sudah pucat dan mereka tercungap-cungap seolah-olah jantung mereka akan berhenti berdegup bila-bila masa. Dia memandang mereka satu persatu dan mula membaca ucapan perasmiannya yang disediakan seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku. Yang berhormat Perdana Menteri, hadirin yang dihormati dan rakan-rakan anggota tentera yang kami banggakan. Hari ini saya menerima jawatan yang mulia dan berat sebagai Panglima Angkatan Tentera Malaysia. Suaranya jelas dan kuat, tiada sebarang kesan penyiksaan. Saya tidak akan membuat janji klise tentang pertahanan yang kukuh atau pembinaan pertahanan masa depan di pentas ini. Sebaliknya, saya ingin berkongsi satu cerita dengan anda hari ini. Sebuah kisah tentang pengalaman yang sangat istimewa yang saya alami beberapa hari yang lalu. Semua orang di dewan menahan nafas menunggu kata-kata seterusnya. Jantung Hisham dan Choi terasa jatuh ke lantai. Saya baru-baru ini melawat secara tidak rasmi ke sebuah unit di barisan hadapan. Di sana, saya menyaksikan pemandangan yang sangat mengejutkan yang sukar dipercayai ia adalah tentera. Dia berhenti sebentar, memandang tepat ke arah Choi di tempat duduk tetamu. Di sana, saya melihat sendiri bagaimana kehormatan dan disiplin tentera kita telah diruntuhkan dengan teruk oleh beberapa askar yang busuk. Di sana, saya menyaksikan pemandangan ngeri seorang askar diserang secara beramai-ramai dan diseksa dengan api rokok di seluruh tubuhnya hanya kerana dia seorang wanita dan kerana dia ingin bercakap benar. Dewan mula gempar. Denyaran kamera wartawan meletus gila-gila. Di sana, saya melihat syaitan komander unit itu meletakkan tuduhan mata-mata ke atas anak buahnya untuk menutup jenayahnya dan berseronok menghukumnya secara terbuka. Suaranya menjadi semakin dingin dan tajam. Pandangannya kembali kepada Hisham yang berdiri di sebelahnya.
Dan hari ini saya melihat syaitan itu berdiri di pentas yang mulia ini memakai pangkat jeneral. Kata-kata terakhirnya adalah hukuman mati. Seluruh dewan terkejut dan kaku. Semua mata tertumpu kepada Hisham. Hisham tidak dapat berdiri lagi. Kakinya lemah dan dia hampir rebah di situ juga. Wajahnya kehilangan semua darah dan peluh dingin mengalir mencurah-curah. Otaknya menjerit, tidak tahu bagaimana untuk memproses situasi ini. Yasmin tidak memandangnya dan memberikan perintah pertamanya dengan suara yang tegas dan lantang. Ketua Polis Tentera, dengar. Ketua Polis Tentera yang menunggu di belakang dewan berlari ke hadapan sambil menjerit, perintah sedia. Yasmin menunjuk ke arah Hisham yang runtuh dan menjatuhkan hukuman yang membuka pintu neraka. Tangkap Brigadier Jeneral Hisham sekarang juga atas tuduhan penyalahgunaan kuasa, cubaan membunuh pegawai bawahan, menghasut kebocoran rahsia tentera dan pengkhianatan. Taat atas perintah Ketua Polis Tentera. Polis tentera bersenjata yang menunggu di pintu masuk dewan menyerbu ke pentas. Mereka dengan pantas mencengkam kedua-dua lengan Hisham dan merobek bintang berkilauan yang baru dipakainya dari bahunya dengan kasar. Tidak, ini konspirasi. Aku tidak bersalah. Hisham meronta-ronta dan menjerit terlambat, tetapi suaranya tidak didengari oleh sesiapa. Dia diseret ke belakang pentas, meronta-ronta dengan hodoh seperti anjing. Hari terbaik dalam hidupnya telah bertukar menjadi hari terburuk dalam hidupnya. Penghakiman Yasmin tidak berhenti di situ. Pandangannya yang sedingin ais kembali kepada 4 lelaki di tempat duduk tetamu. Juga tangkap Lieutenant Colonel Park, Lieutenant Colonel Lee, Mejar O dan Sarjan Mejar Go yang duduk di sana sebagai rakan sejenayah atas tuduhan yang sama. Polis tentera menyerbu ke tempat duduk tetamu dan menyeret keluar 4 lelaki yang duduk kaku. Mereka diseret keluar dengan wajah hilang akal tanpa sebarang perlawanan. Dewan menjadi huru-hara. Perdana Menteri dan semua hadirin terkejut dan berdiri dari tempat duduk mereka. Wartawan menekan butang pengatup dengan gila-gila untuk merakam detik bersejarah ini. Hanya 2 orang yang memerhati semua pemandangan itu tanpa bergerak. Seorang ialah Jeneral Datuk Yasmin, Maharani baru yang mengarahkan segala-galanya dari atas podium. Dan seorang lagi ialah Lieutenant General Choi, ketua semua rasuah ini yang duduk di barisan hadapan tempat duduk tetamu, merenungnya dengan mata dingin. Choi tidak mengubah ekspresinya walaupun melihat ketua pelaksananya diseret keluar. Dia berfikir memotong ekor tidak akan menamatkan ini. Baiklah Yasmin. Jika engkau mahukan perang, aku akan berikan. Dia menyedari dia tidak memasang sarang labah-labah, tetapi telah mengganggu sarang naga besar. Dia mula merangka senario serangan balas di fikirannya. Perang tidak kelihatan antara 2 wanita baru sahaja bermula.